Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan kita di luar sana. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahaskan tentang hadis yang ke-33 dan hadis yang ke-34. Bagi memulakan perbahasan kita pada hari ini, izinkan saya membaca matan hadis yang ke-33. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinna bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah manusia diberi apa yang mereka minta dengan dakwaan mereka semata-mata, nescaya akan ada orang yang mendakwa harta dan darah orang lain. Akan tetapi bukti itu atas orang yang mendakwa dan sumpah itu atas orang yang mengingkari. Bagi memahami lebih dalam hadis ini, kita teruskan oleh saudara Khairul bagi menjelaskan hadis ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara Arif atas hadis yang telah dibacakan sebentar tadi. Jadi, intipati hadis ini dia menyatakan bahawa jika kita hendak membuat sesuatu pernyataan tanpa bukti, maka pernyataan tersebut tidak valid. Seperti yang kita tengok dalam sokongan hadis yang kelima daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pernah berlaku pertikaian antara aku dan seorang lelaki mengenai sesuatu di dalam perigi. Maka kami membawa perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, datangkan 2 orang saksi, atau jika tiada, sumpah lawanmu. Aku berkata, sesungguhnya dia ini jika bersumpah dia tidak peduli, yakni berdusta. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersumpah untuk mengambil harta orang lain secara dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kemudian Allah menurunkan ayat yang mengesahkan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila. Surah Al-Imran ayat ke-77. Jadi secara ringkasnya, jika kita hendak menuduh seseorang itu tanpa sebarang bukti, maka pernyataan itu akan menjadi tidak valid tanpa sebarang bukti. Jadi mungkin ada tertanya-tanya, apakah kedudukan hadis ini dari segi Islam? Jadi saya akan ulaskan serba sedikit tentang kedudukan hadis. Hadis ini merupakan satu kaedah besar daripada kaedah hukum hakam syarak. Yakni secara ringkasnya, seperti yang saya kata sebelum ini, pernyataan tanpa bukti tidak valid. Maka kita akan tengok pendapat daripada Ibnu Daqiq Al-Aid daripada kitab Ihkam Al-Ahkam fi Syarh Umdah Al-Ahkam. Beliau berkata, hadis ini merupakan salah satu kaedah yang besar daripada kaedah hukum syarak. Dan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali daripada bukunya Jami' Al-Ulum wa Al-Ahkam, ia berkata, hadis ini merupakan asas besar dalam bab dakwaan dan bukti, dan ia juga merupakan rujukan dalam kehakiman dan juga pengadilan. Itu saja. Okay, terima kasih saudara Khairul. Bagi meneruskan penjelasan hadis yang ke-33 ini, saya minta saudari Mizan untuk meneruskan perbahasan kita pada hari ini, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih saudara Arif. Seterusnya, kita akan masuk kepada topik makna umum hadis. Jadi, pada isu kali ini, makna umum hadis ini membawa maksud syariat Islam menekankan penjagaan hak, terutamanya yang melibatkan darah dan juga harta, dengan menetapkan hukum serta peraturan bagi mencegah kezaliman. Hadis ini juga merupakan satu hadis yang penting, asas yang penting dalam bidang kehakiman. Sebagai contoh situasi yang boleh kita ambil, pendakwa wajib membawa bukti, yakni bayyinah, jika pihak lawan menafikan tuntutannya. Jika tiada bukti, maka pihak yang didakwa perlu bersumpah menafikan dakwaan, kerana pada asalnya manusia ini bebas daripada tanggungan, yakni bara'ah ad-dhimmah. Pendakwa juga dianggap lemah kerana mendakwa perkara yang tidak zahir, manakala pihak yang didakwa lebih kuat kedudukannya. Sebab itu, ulama bersepakat dengan kaedah ini. Jadi, kita masuk kepada isu yang kedua, yakni perbahasan hadis. Di sini saya ambil 2 sahaja, yakni al-bayyinah juga wal yamin ala man ankar. Yang pertama, al-bayyinah, yang membawa maksud ialah sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan digunakan untuk menetapkan dakwaan. Dan yang kedua iaitu wal yamin ala man ankar, yang membawa maksud sumpah yang dikenakan kepada orang yang menolak dakwaan pendakwa. Jadi kita ke isu yang terakhir, iaitu fiqh hadis. Dalam fiqh hadis ini menceritakan apabila seseorang mendakwa hak atas orang lain, jika yang dibawa maksud di sini ada 2 keadaan. Yang pertama, jika pihak yang didakwa mengaku secara sukarela, maka pengakuan itu mengikatnya. Dan jika yang kedua adalah jika dia menafikan, maka pendakwa mesti membawa bukti, yakni bayyinah, dan pihak yang menafikan perlu bersumpah. Apa yang dimaksudkan dengan bukti, bayyinah dan juga sumpah di sini? Maksud yang pertama iaitu bukti. Al-bayyinah. Bayyinah ini ialah segala yang membuktikan kebenaran, termasuklah saksi, tulisan atau dokumen yang sah seperti kontrak dan juga sijil. Dan yang kedua adalah sumpah.
al-yamin. Apa yang dimaksudkan dengan sumpah di sini? Maksudnya, jika pendakwa gagal membawa bukti, maka pihak yang didakwa bersumpah menafikan tuntutan. Keputusan hakim ini diberikan berdasarkan sumpah itu kerana hukum dibuat atas zahirnya keadaan. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih saudara Mizan atas penjelasan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan dengan pembahasan hadis yang ke-34. InsyaAllah izinkan saya membacakan matan hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Maksudnya, sesiapa di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya, dan jika dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Bagi meneruskan perbincangan untuk hadis yang ke-34 ini, saya teruskan pada saudara Afif Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan pertama kita ialah berkenaan dengan kajian bahasa. Jadi perkataan pertama dalam kajian bahasa ini ialah al-munkaran. Apa itu al-munkaran? Al-munkaran ialah perkara yang buruk yang dinilai oleh akal yang sihat ataupun perkara yang haram ataupun yang dibenci oleh syariat. Yang kedua ialah perkataan ataupun ayat fa illam yastati' yang membawa maksud barang siapa yang tidak mampu. Di sini yang membawa maksud barang siapa yang tidak mampu ialah orang yang takut ataupun orang yang tidak boleh mengubah kemungkaran itu kerana takut akan bahaya yang nyata seperti kemudaratan harta, keluarga dan diri sendiri. Dalam hadis ini kita kena tahu bahawa sesiapa yang tidak takut akan apa-apa kemudaratan, maka wajib atasnya untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangan. Dan barang siapa yang takut untuk mencegah kemungkaran dengan tangan, wajib atasnya untuk mengubah kemungkaran dengan lidah, yakni ucapan. Dan barang siapa yang takut untuk mengubah kemungkaran itu dengan ucapan, maka wajib dalam hatinya itu mengingkar ataupun membenci akan perbuatan tersebut. Maka kewajiban yakni pembencian hati kita dalam kemungkaran itu wajib, tidak pernah gugur pun dalam setiap orang Islam dalam apa jua keadaan. Terima kasih saudara Afif Syakirin atas penjelasan sebentar tadi. Mari kita teruskan pula dengan fiqh hadis bagi hadis yang ke-34 ini. Oleh itu, saya serahkan kepada saudara Syazwan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Arif. Suka untuk saya mulakan bicara saya dengan sedikit penjelasan mengenai hadis ini. Imam Al-Nawawi rahimahullah hanya menyebut bahagian hadis yang marfu', iaitu sabda Nabi SAW sahaja, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi hadis ini sebenarnya mempunyai kisah dan latar belakang tertentu yang menjelaskan konteks ia diucapkan. Oleh itu, suka untuk saya kongsikan sebab diriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan daripada Tariq bin Shihab, beliau berkata, orang pertama yang memulakan khutbah hari raya sebelum solat ialah Marwan bin Al-Hakam. Maka bangun seorang lelaki lalu berkata, "Wahai Marwan, solat sepatutnya didirikan sebelum khutbah." Marwan menjawab, "Telah ditinggalkan apa yang ada di situ, yakni sunnah yang asal." Maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Adapun lelaki ini, dia telah menunaikan kewajipannya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman." Riwayat Muslim, Kitab Al-Iman, bab penjelasan bahawa amar ma'ruf nahi munkar adalah sebahagian daripada iman. Jadi, daripada kisah ini, maka terlahirlah riwayat mengenai hadis ini. Sekian itu saja dari saya. Baik, selanjutnya kita sambung pula kepada saudara Afif Syakirin untuk menambah kefahaman kita tentang hadis yang ke-34. Kita persilakan. Jadi hadis yang kedua ialah tentang kepentingan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang kita tahu, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah satu kepentingan ataupun satu perintah yang disyariatkan kepada kita untuk melakukannya. Kerana kepentingan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah dasar untuk melaksanakan sesuatu kewajipan agama. Kalau kita meneliti dengan lebih mendalam, setiap tanpa kepentingan amar ma'ruf nahi munkar ini, maka tidak akan dapat ditegakkan ataupun tidak akan dapat dilaksanakan kewajipan Islam itu sendiri. Maka dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita ataupun Allah berfirman untuk memerintahkan supaya berlakunya amar ma'ruf nahi munkar ini dengan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang ini Allah berfirman, dan hendaklah ada satu dalam golongan kamu itu yang mengajak pada ma'ruf, yang melarang pada munkar, dan mereka itulah orang yang berjaya. Jadi dengan firman ini Allah Subhanahu Wa Taala menyusuli firman ini dengan menyebutkan sifatnya serta keistimewaan
keistimewaan,nya dan mengapa umat ini menjadi umat terbaik, iaitu dengan firman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yakni maksudnya kamu adalah sebaik-baik umat, yakni yang mengajak kepada ma'ruf dan melarang kepada mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara Afiq Syakirin atas penjelasan yang begitu membantu kita memahami hadis yang ke-34 ini. Bagi mengakhiri perbahasan kita pada hari ini, suka untuk saya memberitahu pengajaran daripada dua hadis ini. Yang pertama iaitu hadis yang ke-33, kita dapat belajar di sini bahawa Islam menegakkan keadilan. Tidaklah boleh bagi seorang pendakwa itu menuduh seseorang tanpa bukti ataupun dengan tuduhan semata-mata. Dengan ini, kita juga dapat mengelakkan daripada pemusuhan berlaku antara satu sama lain. Seterusnya, pengajaran bagi hadis yang ke-34 adalah sebagai umat Islam kita wajiblah untuk mencegah kemungkaran mengikut kemampuan kita. Seperti sahabat kita telah menerangkan tadi, jika boleh kita lakukan dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Oleh itu, tahap kita mencegah kemungkaran ini adalah menentukan bagaimana tahap iman kita. InsyaAllah, itu sahaja perbahasan kita pada hari ini. Jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.